Jika nama guru belum dipaparkan untuk pengesahan, anda perlu menetapkan senarai guru terlebih dahulu. Tekan sunting senarai guru. Pada paparan senarai pengguna, tekan cari pengguna. Tandakan atau nyahtandakan kotak pada lajur penyeliaan mengikut guru yang ingin dipilih. Tiada had bilangan guru yang boleh dipilih. Baris nama akan bertukar kepada warna kuning sebagai tanda guru telah dipilih. Setelah selesai, tekan semula menu rekod penyeliaan. Senarai guru yang dipilih akan dipaparkan. Ulang langkah yang sama untuk menambah atau mengeluarkan guru daripada senarai. Jika senarai nama guru telah dipaparkan, anda boleh meneruskan proses pengesahan. Tandakan nama guru yang ingin disahkan atau pilih-pilih semua jika ingin mengesahkan semua rekod guru secara serentak. Tekan pengesahan pukal. Ikuti arahan yang dipaparkan pada skrin. Akhir sekali, tekan mengesah untuk memulakan proses pengesahan.